You all, Mami ucapkan you all semua di sana menyambut Hari Raya. You all semua sambut Hari Raya di sana Sabtu. Mami di sini sambut Hari Raya hari Jumaat pada hari ini. Ya, you all mesti dah, orang kata apa, dah bersiap sedia nak sambut Hari Raya pada Jumaat. Tungtang. Sabtu you all raya kan you all. Mami tahu you all semua nak raya Jumaat, tapi tiba-tiba raya Sabtu. Kaedahnya. Jadi you all tunggulah cerita Mami ni bersama-sama kawan-kawan Mami apa semua segala. Mami akan sharekan yang Ramadan tu juga kepada you all. Kuih-kuih apa ke Mami ni bersama anak-anak Mami. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya. Eid Mubarak. Maaf zahir batin. Maaf zahir batin. Ya, maaf zahir dan batin ya. Maaf zahir batin. Maaf zahir dan batin. Jadi Zain, nak cakap tak selamat Hari Raya? Selamat Hari Raya. Tiara? Almost done. Apa yang dia masak tu? Apa kita panggil? Katai. Puasa kita kena ada kata? Tak apalah, biar Tiara saja. Belum lagi. Kena masak dulu. No, masak dulu. Masak, cooking. Cooking first. Ya. Put it in my hand. Thank you. Mama. Boleh tak Zain? Yeah. Zain, look at Mama. You're the best. Thank you. Tiara, you're the best. Thank you. Jemput sayang. Jemput sayang. Mama, didn't you this? Ni No. apa dia Didn't you Zain? this? Can you put it here? Pandailah Tiara. What? Jemput Mama. For Raya, we get to eat this, and we get to eat this today to try. Raya. Sedap tak? Sedap. Yummy. See? Ini sambutan kita di sini. Wah, Masya Allah. See. Oh, dalal. No. This is Arabic punya celebration. This is like this. Oh. This is for my sister. My sister buat. Aunty Sophie, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Alhamdulillah berjumpa kita juga Aunty Sophie. Dah tinggal belen-belen. Tak apalah Aunty Sophie, sedapnya semua makanan-makanan kita ni. Alhamdulillah, orang kata rezeki Aunty Sophie. Ada keucapan yang nak diberikan Aunty Sophie? Everyone, maaf zahir batin. Semoga tahun ni semua dapat beraya dengan gembiranya. Alhamdulillah, semoga Aunty Sophie juga sentiasa sihat ya. Alhamdulillah. Kesihatan ya. Ini Kak Ani kita pun nak ucapkan selamat Hari Raya you all. Selamat Hari Raya terakhir di Toronto. Kak Ani kita nak balik Malaysia dah Kak Ani. Dah lama dah Kak Ani kat sini. Tunggu ramah pula kita ni. Dah 38 tahun. Masya Allah, 38 tahun Kak Ani di sini. Ya Allah, jadi terus balik ke Malaysia ke mana tu? Hari jujurnya. Jepun Perak.
Perak. Masya Allah, nice. Perak. Kita Last suka. hari raya dengan kita. Alah Kak Adi. Kita akan rindulah kepada Kak Adi kita ni. InsyaAllah Hari Raya. Ya, maaf saya batin. Ya. You all macam mana raya kat sana? Kita kat sini memang kena wajib pergi kat rumah Aunty Sophie ni kan? Wajib. You all. Kita memang wajib you all pergi ke rumah Aunty Sophie kita ni. Walaupun lambat kita memang orang yang paling lambat kalau datang. 50 minit datang Ya, kita memang lambat you all dekat nak 2 jam baru sampai kat sini. susah. Anak 2, tapi dah macam mana you all. Tapi kita tetap juga memeriahkan orang kata suasana hari raya di hari raya kedua ni. Tunggu you all cerita mami ni ke rumah dia ni pula nanti. Apa ke pula ceritanya you all kena tunggu ya you all. Huru-hara kita. Selamat raya you all. Kita datang kat rumah Aunty Sophie ni bukan suka-suka. Suka-suka pun suka ya juga. Tapi dia bagi kita kompang you all. Dia kata bawa balik nak ambil kau. Direct kompang dia you all kat Kanada ni. Yang ini umur dia daripada tahun 2003 kat KT ni kau. Mana tunjuk-tunjuk pengantin. Okey. Jadi kita mainkan lagu kahwin. You tahu macam mana lagu kahwin? Ding 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 tang ding 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 ding. Mana gong? Wait. Mana gong? You all punya gong. Ya Allah, you all. Ya Allah, ke mana-mana je Aunty Sophie ni. Gong tak boleh? This one. Okay. Gong. Ni here. Ini pun untuk orang kahwin ni kan? Direnjis, dipilis. Hailah bunga hai beras kunyit ditabur, disiram di air mawar. Direnjis, dipilis. Taburi. Allah, habis dah suaraku. Simpan untuk esok ya. Bestkan video Mami. So apa lagi? Subscribe dan tekan loceng untuk video update.